Jadi perkara bab masalah fadilah daripada mendirikan sembahyang fardu. Halaman 52. Fadilah kelebihan mentong mendirikan sembahyang fardunya. Karena sembahyang fardunya itu adalah sebagaimana kita Nabi diperbuat Allah Ta'ala akan agama Islamnya dengan lima perkara. Lima perkara. Buat ya Allah. Dan terakhir hadis Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa meninggalkan ia akan sembahyang dengan disengajanya, maka sahnya kafir dia. Ini barang kata berkali Nabi meninggalkan ia sembahyang dengan sengaja. Dengan sengaja ditinggal sembahyang, dengan tidak ada tanpa uzur. Tak uzur lupa, dengan tanpa uzur lupa katanya, maka geke mudah dengan sengaja, maka geke dalam kitabnya maka kafir dia. Maka ilmunya untuk roh kedanya kon tu tak payah pegah ke gok kaki, bahaya anda memurang bagi tanya. Mana lagi hukum yang dijelaskan oleh Nabi, hadis yang dipegang lagi ni. Jadi buat tak takut aja nak kata dipegang lagi ni. Ni sengaja tinggal sembahyang. Dengar sengaja. Menunda-nunda akan sembahyang. Ini jelas hadisnya. Maka kafirlah ia. Ya. Dan berkelam sembahyang. Hadis Nabi bermula sembahyang. Ini agak berkelam bermula sembahyang kepada sembahyang. Mana kepada sembahyang bisa terbawa dengan dengar. Nabi kamu berkata nyo sembahyang dengan sebab sembahyang kifarat segala dosa. Untuk contoh, dia banget faham dah. Contoh dia banget, kerana hanya untuk minum kam. Belum beli. Nyoi, kamu pegang dia nak, pegang contoh. Ya kan? Tak tepu dia nyonyo i kan? Kepegang Nabi nyo sembayang, bermula sembayangnya itu nyopat i. Ya kan? Dengan sebab air ini menghilangkan dahaga katanya. Tapi punya kepegang nyo i hanaga tambah dengan kepada air, kepada sembayang, ana apa? Jadi nyopat i. Tapi kalau kepegang Nabi, pakon kepe i yang dengan kepada air ke? Bisa menghilangkan segala dahaga. Sebab air. Maka kepegang itu sembahyang, bermula sembahyang kepada sembahyang. Ini bahasa Jawa dah, kepada. Yang hati dengar kepada sembahyang, dengan sembahyang kifarat segala mana kifarat membayar segala dosa. Ya. Lain menutupi. Dengan sebab dah sembahyangnya terbayarlah kifarat dosa dia dah. Terbayar, terhapus, terbayar. Mampunya anda dah terbayar, kau mentama-tama terbayar. Mentama-tama mentama dosa. Dengan sebab dah sembahyangnya ke, berarti kita mau mendung. Kita orang Islam. Dalam sembahyangnya kondom Ini mana pum dah kita. Bagi nak pegangnya. Dengan sebab
Iya. Air ini berkenaan nyopat i dengan air ini bisa menghilangkan dahaga ke tak? Berarti dengan sebab sembahyang bisa menghapuskan kifarat Dosa. dosa. Ditegaskan Ditegaskan. Kamu pegang nyo sembahyang ataupun nyopat i. Lagi ya? Majino i kata pun tadi tapi munyo hana tajib kau hana menghilangkan dahaga ke dah? Dahaga dah nyo. Sebabna i nyo tajib i nyo bisa menghilangkan dahaga ke dah? Dahaga ke dah nyo. Jadi nyo cik. Enggak faham ulama tak ulama? Yang berarti pentingnya sembahyang mendirikan sembahyang. Sangat penting. Kabeh masalah sembahyang. Masalah sunat pun tak boleh. Masalah sembahyang sunat pun ada boleh dah baca. Minta dia mana ada buku sunat, mantau ada buku kata-kata. Nanti buku nak. Aku jawablah, boleh lah cikgu. Ilmu ji boleh masalah buku ji lah. Lain cerita. Begini kan? Ilmu ji boleh masalah dunia ada buku. Ya, cerita. Penting ilmu. Walaupun nak sunat. Walaupun tu sunat. Walaupun anak ada buku. Dapat dia orang tanya orang tu. Ya kan? Kau tidak buku lagi sunat duha. Galanya. Sunat qabliyah lahu, ba'diyah. Marawat kon. Walaupun tu sebagai ulama hana gelar sunat menyebutkan kata kalau inyo ilmu boleh. Ilmu. Bukan. Kau faham kira-kira tentang sembahyang fadilah sembahyang fardu. Ya, rayat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bermula bab yang ke-14 pada menyatakan kelebihan segala sunat dan nukil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kelebihan daripada segala yang sunat sunat. Hadis Nabi, barang siapa sembahyang ia dari 12 rakaat padahal sembahyang itu sunat, niscaya diperbuat oleh Allah Ta'ala baginya suatu rumah di dalam surga. Ini tentang masalah sunat. 12 buah rakaat berarti 2 buah rakaat dia dengar. 2 rakaat. Ini tentang fadilah kelebihan sembahyang sunat. Becok tak cukup tanya. Bek tak cukup ilmu boleh. Bek tak cukup bagi dah sembahyang tu surga dia. Sembahyang sunat mentong. Kau ingat menurut faham tanya ahli sunnah wal jamaah yang 4 masalahnya bagi tanya tetap wajib qada. Bedanya dengan tempat sembahyang sunatnya menuntut ikat atas surga tadi. Tapi dia ada Ini menurut yang paham bedanya tidak munyo kata gadong gelang bagi bandar bubuk yang tu nak ada pendapat kata tahu tak kali kata ada tak aku katakan utamanya yang iu agama si bayu juga jadi hanya baru nak sembahyang mau betul-betul. Kamu selama buat dan monton baru betul-betul mungkin menyenyak. Kalau jadi betul baru sembahyang. Cik geyu boleh tanya orang nafkah pu berdare untuk menafkainya ngalingkan kubur bayu je mandu. Cik geyu inat. Jadi timbul pertanyaan apa kau bisa lagi kan? Toyu tinggal. Kan? Pakon bisa lagi nak toyu tinggal mata dile. Jadi inti dia pu tingkat delay yang kata tinggal cukup le hai dah bayu tak usahakan yang jino bek dah tinggal ni kenapa punya tak tinggal ti waktu jino antri tu
Jino misalnya tak tinggal sembahyang maghrib Jino. Kah? Jino kau tak bayar untuk waktu Isya tinggal misalnya maghrib. Tapi katanya maghrib benar tak bayar. Bukan maghrib delay. Maghrib Jino bukan? Delay lah. Tapi katanya tanya tinggal maghrib. Alah ada orang pun terdengar. Orang dalam hukum ni. Nanti Isya ada aku bayar kita. Lagi kau kata tinggal tembak. Berarti tak bayar sembahyang maghrib atas uronyo. Bukan atas uronyo. Tetapi atas yang delay. Delay lah. Bagi mana tak dino. Delay untuk tinggal. Tutupi atas delay. Maka ji lupa inti ji pun usahakan atas dino baik tinggal. Mula tinggal atas dino, atas delay, orang bayar atas delay. Yang atas dino, yang pray lah delay. Maka inti pun usahakan yang kat dino baik tak tinggal sembah. Baik tak tinggal sembah. Usahakan. Tak bayar. Tak bayar. Takkan tu. Maka ji pun lah bukan bunuh lagi sembahyang katanya. Hana mampu tak usaha. Ya kan? Tak bayar baca. Yang penting katanya ada niat katanya. Ni katanya. Mudah-mudahan tanya mati dalam ibadat. Dalam ibadat je. Dalam mati japu. Yang kena menurut dalam hukum. Dalam mati kata sunat nyanti hadir tapu. Bukan hadir tapu but. Jadi sunat yang kuat tapu but. Mula tak cukup lagi dah. Dia tambah yang sunat tarawih ni kena tu. Maka kata ni. Oh dah cukup hukum je. Mula sunat tarawih. Kau dah cukup hukum je. Sunat duha, sunat tahajud. Kau lagi kan? Israel sambilan. Sambilan. Saya juga sambil berjalan sambil minum walaupun waktu aku pegang hanaglah halau dalam hukum le. Dalam hukum agama. Anaglah lo tak bubuh teman sunat munyo yang kadanya kalau gelah dah bayar. Dino dang-dang tak bubuh kada, sunat tak bubuh, kada tak bubuh. Beri tamu. Ataupun lagi dia dah pegang atau lagi tanya lagi sembahyang, lagi pegang tamu dalam masjid, tahiyatul masjid. Angkat di dalam tahiyatul masjid ada bubuh kada tanya. Kada sembahyang, kada subuh 2 rakaat. Yang penting geyu belum? 2 rakaat sembah. Kita mau jinan kan? Otomatis je tak mujib sembahyang tu sunat. Mana je pun ilmenyo apa lain tanya. Ilmu. Kadang-kadang katuha kadang-kadang sanggup beli. Kelaginya. Yang penting ilmenyo hana tambu lagi dah bubuh kada dia nyongkang kada etan. Kadang tu kacok nak tak beriwayat mengatakan ji menutupi dengan sembahyang sunat. Bubuh sembahyang tu. Benar betul. Ilmenyo boleh. Yang kah? Pergi ke mana? Kena Nabi 12 rakaat. Itu sembahyang 12 rakaat. Padahal sembahyang sunat. Maka raya tak fadilah haji dan kelebihan haji, maka kekenlai Nabi bunuh niscaya diperbuat oleh Allah Ta'ala baginya suatu rumah dalam surga. Diperbuat rumah oleh Allah Ta'ala. Banyak dalam surga. Ma munyo tanya tak mau dalam surga. Munyo anak tak mau bagi anak yang buka. Nya tingkat sembahyang sunat seorang diri, munyo na sembahyangnya dipubut 12 rakaat. 12 rakaat. 12 rakaat lagi mana? Berarti 2 buah. Baru 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Bukan 12 rakaat di kota lu. Nanti 12 rakaat. Itu kalau pakai hitungan itu. Nyangka? Dan barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada sembahyang duhur dan 2 rakaat kemudian daripadanya dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib, kata apa? Ya, dan 2 rakaat kemudian daripada Isya dan 2 rakaat dahulu daripada sembahyang subuh. Sebelum subuh.
Ya. Kita 12. 12 ni. Jatinya ni. Yang sunat. Berarti 12 ni. Yang ke-12 dia. Nak rawati. Yang ke-12 dia. Hmm. Berarti ti uro dah ada pubut lagi nya. Ti uro nak ada pubut lagi nya. Intinya sunat yang ditertibkan tu, Sunat rawatib, sunat yang dikuatkan. dikuatkan. Sunat rawatib. Sunat yang dikuatkan sebagai sembahyang kita tu ba'diyah dan qabliyah. Ya kan? Baik tak pahala ni? Apa umum? Tabur rumah di dalam surga Allah itu. Jadi kau semangat untuk tanya berbuat ibadah. Dan hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa sembayang ia 4 rakaat dahulu daripada zuhur, niscaya mengharam oleh Allah Ta'ala akan dagingnya daripada api neraka. Token Allah. Nabi Nabi. tokennya Nabi terbarang kata disembayang 4 rakaat dahulu. Mana dahulu? Segala sembayang sembayang dulu. Dua rakaat. Ya kan? Nanti besok pun 4 rakaat sekali salam. 2 rakaat. Ya. Ya kan? Maka kena mengharamkan oleh Allah Ta'ala akan dagingnya. Berarti daging jasad ke tanya? Mana daging kon tubuh ke tanya? Jasad ke dah? Jasad tanya. Daripada api neraka. Tingkat yang yang kada yang mentong ada bubur. Pu tingkat kada nyo mentong hana katim dapu. Ya. Ini tu nak tingkat yang namanya ibadah bubur jule. Sembayang juga ni. Buat sembayang kada, buat sembayang sunat bubur je. Ya. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada hamba yang sembahyang ia daripada rumah yang sunat 2 rakaat dengan rukuk yang sempurna dan sujud yang sempurna, melainkan wajib baginya surga. Hebat tak no? Yang kibat sikit. Tiada daripada hamba yang sembahyang. Tiada daripada hamba yang sembahyang. Kita faham? Allah dengan apa yang sembahyang. Diibaratkan hana dikatakan hamba, mana tiada kan bukan. Hana dikatakan hamba, orang yang sembahyang. Ia daripada rumah yang sunat. Mana rumah? Nupubut. Sembahyang sunat 2 rakaat dengan dipupuk ruku sempurna, ruku dan sujud sempurna, ya. Maka melainkan wajib baginya surga. Wajib ke Nabi ya? Ada drahnya. Wajib atau droji? Ya. Sebab tak dengan tuan bulan oh. Fadilah Haji. Jadi rukuk, sujud memang harus sempurna. Harus sempurna. Dino lagi ni tak bubur rukuk, nak tumak nina dia. Sujud tanya, nak tumak nina dia sujud. Waktu tak rukuk tanya, sempurna rukuk tanya. Dia sembahyang baca rukuk tanya pun sempurna. Baca rukuk tanya. Baik dia anggap dia tu sembahyang sunat.
Temayang sunat, atas temayang sunat. Lagi temayang biasa betul lagi dia temayang wajib. Nah, tak puput lagi kan. Nah, maka Nabi Bogeno pada tiada melihat apa sempurna melainkan wajib baginya surga. Atau tu atau orang yang nak puput pun sembahyang yang memandu yang 12 rakaat sembahyang. Sempurna memandu. Berarti hana kira munyo hana dipuput hana kira sembahyang. Munyo hana disempurnakan sembahyang ji. Mai puput nak tapi hana sempurna. Hana kira itu sembahyangnya. Sembahyang sunat kan. Tapi seperti kita sembahyang yang fardu. Hai kira sembahyang ji, munyo ji anda sempurnakan rukuk ji, anda disempurnakan sujudnya. Enggak? Kita anggap tu sembahyang sunat sepele. Kita anggap sembahyang sunat kan sepele. Rukuk asal rukuk ni kenapa syarat solatnya baik sembahyang sunat maupun sembahyang wajib yang bersempurna. Rukuk yang sempurna. Dia mudah-mudahan tu mayalah sembahyang 2 rakaat rukuk lagi biasa. Kata Allah Allahu akbar rukuk apa sami Allah wa man hamidah anampah no. Ana tu madinah cik. Anda sempurna berarti. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak masalah sunat. Barang siapa sembahyang ia akan 4 rakaat padahal tiada melihat ia akan dia oleh seorang daripada manusia, maka sanya lepas daripada munafik dan daripada kafir dan serakah. Nyan, kebarang gato nak pupuk sembahyang sunat 4 rakaat. 4 rakaat kan? Sembahyang 4 rakaat dipak sembahyang ji mahal naik kandang nego pulang kalut pulang rumah pulang kamar pokok ji hanai kandang nego Dia sembahyang malam. nyau pokok ji hanai ke pegai nang sembahyang tengah malam Artinya hana direk gak dah. pokok ji hanai kandang le betul mentong hanai kandang baik rumah baik anak pokok ji sembahyang je rakaat 4 rakaat ji sembahyang sunat. Pokok ji tidak ada seorang pun melihatnya kecuali Allah. Maka gekeun le Nabi begitu mana? Ya. Maka sanya lepas diri ji. Orang yang pupuk sembahyang perakaat hanai kalau legoknya lepas diri daripada orang yang munafik dan daripada kafir dan serakah. Makanya Allah gelindung kita tanya. Lepas kita tanya. Dari dabu-dabu yang murkanya, dabu-dabu yang hana digalak. Ya. Keserakaan, bubuk serakah, kepelihara tanya oleh Allah Taala. Hangga betul bak draw katanya. Dan kekafiran dan kemunafikan bak draw katanya. Sifat-sifat munafik bak draw. Allah pujio daripada katanya. Gelindung katanya daripada sifat-sifat munafik dan kafir dan syirkah. Nya ngaji otak pala je. Amalan je. Antum dah bubur. Not pelai elemen tu kata tu. Dan Nabi Muhammad SAW barang siapa sembahyang ia akan 4 rakaat dahulu. Awal ini sembahyang 4 rakaat daripada asar, niscaya tiada menyentuh api neraka akan kulitnya selama-lamanya. Alhamdulillah. Oh betul ya ke? Betul ya? Nabi tu Baik tak fadilahnya. Ini tingkat sembahyang sunat. Apalagi sembahyang
Wajib tak puput. Ini tingkat sembahyang sunat pahala di hidupnya, sembahyang fardu anak tak tinggal, apa lagi? Ya kan? Sembahyang wajib munyo anak tak puput hukum ni. Munyo bukan Nabi? Kafir. Mana kafir tanya dalam neraka. Bengi muka Allah Taala. Mau hukum sunat munyo tak puput menterme pahala, anak tak puput anak merumpuk dosa. Berarti tingkat sembahyang sunat munyo tak puput lagi nyan jujuk pahala, munyo sembahyang wajib pulanglah berarti. Obek sembahyang ada umat sembahyang sunat, sembahyang wajib anak kepegah kok fadilah haji lagi ni. Kok sembahyang sunat kepegah lagi dia. Patut orang nanya. Anak kepegah lagi kananya tunggal bagi seseorang sembahyang wajibnya. Anak bergadik. Kenapa kon? Inti gedanyong tamung surga yang ke sembahyang wajib. Kenapa no dasar no tiang agak kebarang gaso mendirikan agama berarti kan tubuh sembahyang. Munyoto yang pengeluar agama berarti anak sembahyang. Urung yang pengeluar agama anak sembahyang. Tanda urung beriman urung pupuk sembahyang. Tanda orang alamat orang beriman sembahyang. Berarti naik pupuk sembahyang berarti tanda dia beriman. Berarti munyo hana pupuk sembahyang tanda ia tidak beriman. Nan berai dah gegak gini. Anak kata sembahyang ke anak iman enggak? Yang penting ilmunya tak tepu tanya. Berarti badro katanya. Munyo hana ku sembahyang berarti lon anak iman no. Takkan gero katanya. Badro tanya dah ni takkan kau gegak takkan ke tanya. Berarti ketika tanya hana tak puput, berarti munyo buat tanya. Kenong ro tanya. Kau gegak badro katanya. Jadi ketika lagi yang bisa tak belajar, semangat tak puput ibadat. Lezat tak puput ibadat. Munyo hana itim. Ini pegang sembahyang sunat kan. Tapi punya anak sembahyang wajib kan haji. Yang sunatnya anak jalan. Hai kira. Anak kuat wajib. Ini harusnya wajib ini. Mana nak pegang benar? Umat kana sebab punya benar dihapuskan mandung. Gedi mau benar dari api neraka katanya. Anak getuk tanya dari api neraka selama-lama haji. Alah, kon sembahyang wajib nyampe tak puput. Oh mangat sembahyang sunat mentong tak? Ai ku sembahyang wajib. Karena sembahyang wajibnya individu seseorang. Wajib. Munyo hana puput si langsung dosa besar. Munyo sembahyang sunat, munyo dak hana tak puput, hana dosa. Hana kena dosa. Mau munyo tak puput, merumpuk faham? Berarti yang kita perlu dapat ilmu ini kelebihan fadilah sembahyang sunat cukup hebat. Berarti wajib nak tak puput, berarti terseligi dengan sembahyang sunat. Tepu danyo kon minta tinggal dia bayar. Nampak? Tepu danyo fadilah lagi nyo. Kata haji kon minta tinggal dia lewat balik tengok tak tinggal bayar. Jadi banjara orang kata dia tak. Bayar tak tinggal dia tak. Tapi ana apa? Gimana ni? Ini ada monik. Kita tak pupuk tu sembahyang sunat. Tak pupuk. Ini tak masalah. Untuk melatihkan diri kita. Pupuk dah juga tak masalah. Tak tentu Allah Taala terima kita. Apa dia mau dah yang baik pun nyo yang tak karat je yang ada bayar. Kenapa kau sunat ngon wajib mentong kuat wajib. Dia dah cukup ni. Wajib sama sunat mentong kuat yang wajib. Wajib mentong dia dah tinggal. Ini dah balik dah. Sunat dilele dah tertinggal. Kau jik gelang sunat ni no. Makanya gini kan. Engkau mengawan pupuk yang dilakukan. Tapi yang mungkin kan yang wajib Bisa. Betul. Sembahyang wajib, tu sembahyang wajib. Kita contoh kataan wajib. Wah, ya tentu boh. Kita mau otomatik lagi ada patut ni. Kau lebih kau lagi ni. Dia contoh minta sembahyang 2 rakaat. Tak tahu eh. ini anda tahu ya. Ada tu boh. 2 rakaat.
fadilah sembahyang tarawih kamu rum Apa? Sunat tidak menempuh. tidak dapat Tidak dapat menempuh. yang wajib. Yang wajib. Karena kuat yang wajib daripada sunat. Munyung wajib tak pubut, mengumpuk pahala sunat yang terpubut. Otomatis je. Yang pilih buat sunat tarawih tanya tani. Kata tu apa? Ju. Tanpa kita niatkan. Tanpa kita niatkan, kita otomatis je. Tanpa kita niatkan sunat tarawih tanya kamu mau pahala aja itu. Karena pada di dalam Dalam waktu sunat tarawih. Witir kan nanti. witir pun. Witir, tak pun. witir, eh. Witir tak witir. Kan kita dua kali kenapa dua kali? Aku mengena tu pun. Dan sunat kaza tu kamu. Dia kata witir. Nanti dah damai ada kenapa? Betul, harus hair kan? Witir konlen. Ya. Ada hair ni. Itu tak ada. Kalau Tak. Betul kan? bawa rakaat. Yang ni witir sekali les kau talum tak kadang maghrib. Dia kan ada witir kali ni ada witir. Sabar tu. Bawa rakaat. Kita bawa ke ada baru sunat witir tanya. Kamu madai tu kan? Kamu mana cik? Bila begak betul yang bunuh dia kena ganjil yang bunuh. Ya kan? Tak tahu yang tidak witir. Yang juga bunuh dalam jaga. Dia dalam yang wajib bisa masuk yang sunnah. Maksudnya kan tak lakukan niat. Dia hanya bunuh kan. Tanya dia dengan dalam waktu sembahyang tarawih. Kan tanya berniat sengaja atau sembahyang sunat. Bukan sengaja atau sembahyang qada subuh 2 rakaat mungkin maka Allah Taala. Karena otomatis sunat tarawih kaitan mau dalam. Pas tiba sunat witir, kita nyoba baca sunat witir, kita tanya yang kita nyoba cocoknya ke kada tubuh lo. yang haji kalau lagi yang haji, yang tu haji itu yang katanya kan mau cocok kada tubuh dia tu. Bela cok tanya untuk satu rakaat berarti sama. Witir. Nah, itu maksudnya pertanyaannya tu ketimbang juga. Dalam Je kena mata. Wajib minum di dalam wajib kan di dalam sunat maupun tapi sunat tidak ada bisa masuk ke dalam wajib. Nyaru ini lebih pada dia. Maknanya intinya fadilah sembahyang sembahyang sunat yang terpubut. Dengan sebabnya wajib bisa adanya tamang otomatis sembahyang sunat. Pupu yang dah punya. Dia ada pupu yang sunat no kata. Dia pupu yang mendeme. Lagi kata tubuh, kata tu masjid. Pupu yang dia pegangnya dalamnya otomatis dapat. Yang kemung tanya, kau nak mungkin? Nggak tanya lama tiga tanya, Allah, iman tu bumbu rompok bandu. Ada mungkin kau sabar-sabar lagi bumbu rompok bandu. Mudah-mudahan kau terima bandua. Ya, kesalahan itu kayak mesti bawa lucu. iyalah. Kalau kita sembahyang Kajian Muhammad SAW, mudah-mudahan ini kemanfaat. Kata ada. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad Allah ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Baik tak fadilah kemuliaan.